Pulanglah sebelum hatimu hilang arah. Ini kisah antara Ruqyah dan Mantra, antara cahaya dan bayang yang berlegar di dunia. Jika sihir menjerat jiwa manusia, ayat Tuhan jadi bentengnya. Di antara rahsia yang tak terlihat mata, ada doa yang jadi senjata. Ini cerita yang jarang manusia dengar, antara Ruqyah dan Mantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rancangan Ruqyah dan Mantra Podcast. Podcast ini dibawakan kepada anda oleh MAF Studio Private Limited ataupun lebih dikenali sebagai Miftah Al-Fat. Mereka adalah syarikat reka bentuk yang menyediakan reka bentuk dalaman, interior design dan komersial. Faith in every design, barakah in every home. Ya, dari mula sampai ke handover, mereka fokus dengan elemen-elemen yang estetik dan juga berkualiti dan juga praktikal untuk anda. Korang yang baru beli rumah BTO ataupun resale, bolehlah gunakan khidmat MAF. Harga diorang berpatutan, bukan saja berpatutan tapi juga berkualiti. Aku bukan nak cakap berpatutan juga, tapi dia punya servis dia laju juga. Aku punya client recently ni, baru-baru ni, dia nak cakap mereka ada sebulan aja untuk habiskan pasal dia punya time spend nak keluar daripada rumah lama ke baru tu baru 1 bulan. Tapi MAF dapat selesaikan dia punya projek dia, masya-Allah. Dia punya quality tengok, I tengok masya-Allah lah. Kalau anda ingin some examples untuk tengok video-video atau gambar mereka, boleh saja pergi ke web Instagram mereka di maf.studiosg, maf.studiosg. Okey, boleh. Dan juga kalau anda ingin book appointment, anda boleh contact mereka di 89558801, 89558801, atau boleh datang ke showroom mereka yang kita berada ni sekarang di 175 Upper Paya Lebar Road. Ya, insya-Allah. Okay, so tadi kita bincangkan, kita nak cakap pasal apa tadi? Yang tadi sihir tu kan. Betul. Bukan pasal sihir lah. Dia kirakan orang-orang yang selalu salahkan label. Sakit je ni kena sihir, bergaduh dengan isteri selalu sihir, cerai je sihir, business down je ni kena sihir ni. So semua salahkan sihir dulu tanpa membuat proper punya selidik dulu lah apa dia punya punca dia. Betul? So yalah, macam kita selalu lebih senang untuk kita orang kata point fingers to benda lain daripada diri sendiri lah. Ya, betul. So in terms of, kalau nak katakan pasal jangan kita labelkan semua sihir, semua gangguan, semua jin dengan syaitan. Tapi kadang-kadang based on apa yang aku perhatikan lah di the past few sessions aku buat ruqyah ni, kebanyakan daripada yang meminta pertolongan dalam segi ruqyah ni, dia selalu akan cepat labelkan, mungkin saya kena gangguan, mungkin ada orang tak suka saya, mungkin saya kena sihir, orang tak suka saya berjaya, orang mata merah dan sebagainya. Biasalah Melayu, this kind of thing. Tapi sebenarnya with the interaction itself dengan the patient tu, kita sebenarnya dah boleh tahu dah apa sebabnya. Antaranya, kita jangan sentuh bab whether kita tahu yang apa-apa pun akan kembali kepada Allah SWT, semua atas keizinan Allah dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang we have to take a step back. Kita nak kena muhasabah diri sendiri lah. Kenapa benda ni berlaku pada kita? Kan, it is as good as tak perlu tengok jauh. Kadang-kadang in terms of business related, kenapa tiba-tiba kedai tak ada orang datang? Kenapa tiba-tiba kita buat business kita tak laris lah, ataupun tak moving has how we expect it to be. Pernah kita tanya tak macam mana kita berbual dengan orang? Language kita, kita punya cara kita interact dengan orang, cara kita deal with the transaction. Bila orang nak bayar, kita cakap macam mana. Bila orang cakap contoh sambal sikit, lebih sikit boleh je. Lepas tu you dah buang muka kat orang. Ataupun mungkin you minta plastik ke apa, dan you kasih orang plastik, nah ambil macam itu. Sometimes it's because of things like this.
yang berlaku in terms of interaction sekarang ni bukan pasal sihir je. If you do that to one person, one people, one nation, one Singapore gitu. Okay, kalau kita buat itu pada satu orang, ni orang akan pergi cakap dekat satu orang lagi satu. Aku pergi kedai tu hari tu, makcik ni buang muka aku setakat minta plastik je. Ninja tu kan, word of mouth. This ninja. Word of mouth ni bukan sebab orang mengumpat ke apa tau, itu tolak tepi lah. But it's because of one action that you do, yang mungkin hari tu lah, okay, kita macam kita selalu cakap, kita khususan lah, mungkin that day is a bad day lah. Okay, kita pun tak ada niat nak buat orang macam tu, tapi dah terbuat. So now this thing will spread. Daripada orang nak datang disebabkan orang dengar, orang tak nak datang. It's because of satu benda yang kita buat. Mungkin kita tak senyum ke, mungkin kita tak layan dengan baik ke, ataupun kadang-kadang aku pernah dengar juga orang cakap apa tau, jangan pergi kedai tu lah. Rasa kenapa? Aku tengok okey je kan, kedai dia makanan pun sedap dan sebagainya, marketing tengok kat social media semua okey. Tak, because dia cakap, dia dengar, this is where my point is, dia dengar makcik dia pernah pergi, makcik dia tengah tengok lauk-lauk tu kat situ. Sekali yang tukang jual tu cakap, kalau nak tengok-tengok aja, tak nak beli, jangan datang. Cakap macam mana tu pula. Dan orang pun terkecil hati lah. Takkan tengok waktu kalau aku tak nak beli, mungkin lauk tu tak ada selera ke, then jangan datang. Then sombongnya. You know, this is the treatment. Ada pula aku pernah dengar lagi satu, dia datang, dia cakap dia kira macam kita 3 orang kita datang, kita nak contoh mi soto 3 lah, tapi kita nak semua tambah penuh lah, gitulah. Dia cakap 3, habis kalau awak dah beli, habis orang kat belakang awak tu kalau nak beli, kalau tak boleh beli macam mana? Saya rugi lah. Pada Allah dah tentukan ni 3 orang nak beli, tapi kalau orang belakang nak beli, habis pasal awak ni macam mana? Betul. Last kita nak beli tak? Kita tak nak beli apa. Jadi dia ada extra. Kita tak jadi beli, dia ada extra. Tapi kenapa nak kena reject rezeki yang kat depan mata ni? Untuk dapatkan rezeki yang kat belakang tu, yang belum tentu dia nak beli mi soto. Betul tak? So something like that lah. So kadang-kadang bila something is not going your way, kadang kita have to take a step back and just reflect. Mungkin salah aku ke? Where did I go wrong? Mungkin aku tak buat sesuatu ke? Ataupun did I do something? Is it because I do something or I did not do something? Contohnya lah macam tu. So bila aku go to my patient, kadang-kadang bila aku tanya benda macam ini, dia akan cakap, memang people say I'm rude. You see. Tapi when people say you are rude, how do you respond? Are you gonna be defensive, ataupun you akan cakap, minta maaf lah, kalau itu teguran yang harusnya diterima untuk perbaiki diri, then it's something that you need to reflect and change lah. Kan, because kalau 1-2 orang mungkin kita boleh kasih give benefit of a doubt, tapi kalau interaction with people, habis orang kasih review, this person is rude, this person, the problem is you. Dan jangan salahkan pasal Dini datang, habis dia tak suka, dia sihir, mesti Dini yang buat. It sometimes it's not that lah. Tak semuanya salah sihir, tak semuanya salah jin dengan syaitan dan sebagainya. Even macam tadi before we go for the break, Yushi cakap pasal ain kan. Betul. So bab ain ni kita dah berbincangkan banyak kali. Betul. Sikit-sikit kita akan mengatakan, mungkin aku kena ain kot. Betul. Dan sebagainya. Tetapi at the same time is, how much do you really know how does this thing works? Tu satu. Yang kedua is, bila you cakap pasal aku kena ain lah, kenapa kau cakap kena ain? Macam mana mengesahkan benda tu adalah satu benda ain? Padahal it's not about ain pun kadang-kadang. Sebab kau memang tak cukup tidur, kau tak jaga makan, kau lalai, kau tak exercise, kau cuai. So because you are not taking care of yourself, jadi bila kau rasa penat, rasa lesu, terus ni ain lah, mesti orang mata merah. Sometimes it's like that. You know, sometimes aku tanya, when was the last time you go for an exercise? Saya? Not you lah, aku tanya patient lah. Tapi kalau kau nak jawab pun boleh lah. Saya dah bayar gym 2 tahun tapi tak pergi. Dah dengar dah pergi guilty tu. Kan, something like that lah kan. When was the last time kau take a walk? When was the last time kau do something that is macam you sweat it out dan sebagainya. And kadang-kadang dia cakap, I've never done that. Then it's something for you to consider lah. Muhasabah lah. Yes. Tapi aku nak tarik balik lah tadi yang kau cakap, contoh lah, kalau let's say orang
customer beli dekat gerai, makcik tu konon rude lah. Okay, kepada aku ni aku punya take lah kan. Terima tak terima, kita just boleh taruh kat dalam komen lah. I mean this is your point of view lah, take kan? Pada aku is dua-dua yang nak kena berhusnuzon lah. Ya. Sebab macam kau tadi cakap, mungkin makcik tu bad day lah, kan. Tu dari customer punya side. Okay, kan? Correct. Okay. Tapi kalau dari makcik, of course makcik tu tak, let's say makcik ke pakcik ke kan, siapa tu, dia tak sepatutnya rude lah. Rude tu is wrong lah. Yeah. Kan. Tapi kalau let's say dia yang kena pula, customer pula rude, kan, dia tak ada siapa nak cakap, dia tak boleh tak serve tu customer pun, kan. Mungkin dia pun nak kena husnuzon lah. Mungkin dia ni ada bad day lah. So that's why to me is this word of mouth, dia sepatutnya kena be positive lah all the way. Dia tak boleh be the negative one lah. Tak boleh macam let's say contoh makcik ni rude, aku tak sepatutnya cakap dengan orang lah. Aku rasa tak sepatutnya cakap dengan orang yang kau tak mau beli kat sini lah, makcik tu macam kurang ajar. Aku tak boleh, sebab aku sepatutnya berhusnuzon. Mungkin dia tengah penat. Dia nak beli tak nak beli tu dia punya hak. Tapi kalau aku cakap based on apa aku rasa, then because of apa aku rasa dia tak jadi beli, dan aku rasa tu dah jadi boleh jatuh fitnah kot. I mean in the sense that kalau your own personal experience is your own personal experience lah. Kau tak boleh macam so-called psycho orang jangan pergi lah. Just because of kau punya own personal experience. Maybe it's just a one-off thing. Yes, betul lah. Kau tak boleh judge as in a general saying that makcik tu terus kau ajar. Tak, mungkin dia ada bad day lah kan. Kita baru manusia, kita pun nak kena faham lah. So pada aku is berhusnuzon tu is dia nak kena work both ways lah. Dia maybe okay, ni cerita pasal kedai nasi lemak tadi lah. Kita berbual pasal orang pula tadi. Pasal selalunya orang give perception yang maybe orang tak kenal kan. Habis sekali kau selalu cakap, aku selalu dengar ni, it's quite normal lah. Cakap dia ni kerek ah, dia ni dia ni sombong ah, without even talking to them. Kan bila aku tengok dia ni sombong, tapi aku try to hindar daripada dia dalam 1 tahun lah, pasal orang semua cakap dia sombong kan. Tapi bila aku jumpa dia, actually dia tak sombong. Dia cuma introvert and dia tak berani nak berbual dengan orang. Itu kehidupan dia daripada dulu sampai sekarang. So why people judge dengar daripada orang tu, and aku rasa bersalah. Aku cakap dia, maaf, aku tak berbual dengan kau pasal aku dengar orang cakap kau macam gini. Tapi actually you are a nice person. Macam Masya kau Allah. Juga Masya Allah. Aku baru nak cakap tapi tak lah. Masya Allah. No, tapi okay, kita imbas kembali sikit. Semasa aku kenal Rusdi dulu, that was one of the few feedbacks yang Rusdi bilang aku lah. Yang Rusdi ingatkan aku ni orangnya sombong. Tapi okay, kalau kita cakap depan skrin ni, memang korang tak kenal aku lah. Maybe korang tengok macam Kai ni macam gini, Kai ni macam itu. Tak, actually aku ni sebenarnya seorang yang introvert. Tak tu pasal kita buat podcast macam ni ramai-ramai. Kalau aku buat seorang macam problem juga kan, introvert. Tapi okey lah, alhamdulillah, masya-Allah. Kau dah Masya Allah. Terima kasih dengan penonton juga. Tapi what I'm gonna say here is that was one of the feedbacks yang aku dapat dari Rusdi. Tapi sampai kita berbual dengan each other, baru jadi rapat macam ini. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Yang kita pun tak selalu, bukan tak selalu jarang kita bergaduh. Aku rasa kita lupa bila kita bergaduh. Aku rasa tak ada pun. Aku rasa tak ada brothers. Masya-Allah. Alhamdulillah, semoga doakan kita punya relationship sehingga ke jannah, insya-Allah. Amin. So yang kita nak tarik balik ni in terms of jangan semua kita labelkan sihir. Because sometimes it's not about gangguan jin tu kuat ke, sihir tu kuat ke dan sebagainya. Sometimes you have to go back to your fundamentals. Selain daripada kita nak lihat diri kita macam mana kita interact dengan orang, macam mana kita layan orang, adakah sama kita baik ataupun tidak. In the sense that if you have a bad day, that doesn't give you the right to treat people bad. Okay. And dalam masa yang sama juga, of course kita have to go back to macam mana solat kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan selawat dan sebagainya. Because sihir tak sihir, that one is something yang Allah katakan kalau itu satu ujian bagi kita, dan kita nak kena hadapi ujian tu. Betul. Okay. But jangan put so much emphasis on the fact that sihir ni kuat, sihir ni hebat, orang yang hantar ni hebat dan sebagainya. Siapa yang mengaku benda-benda macam ini,
Meaning to say kita belum lebih faham lagi di mana kekuasaan Allah SWT dan disebabkan kenapa benda ni berlaku pada kita. Sihir tu berlaku pada kita, ataupun kita jangan cakap sihir sajalah, apa pun jenis gangguan yang kita lihatkan sebagai satu ujian adalah satu teguran daripada Allah SWT. That is something that we are lacking, hence this has to happen untuk kita jadi yang lebih baik. Okay, so kenapa benda ni berlaku? Mungkin sebab kita lalai. Okay. Mungkin sebab kita dah lama lupa Allah, mungkin sebab kita dah lama tak bersujud, mungkin kita dah lama tak berdoa dan sebagainya. So when this thing has to happen, dia bukan sebab sihir tu saja yang benda ni jadi konon kedai kita tak maju dan sebagainya, but di mana kita letak kepercayaan pada rezeki kita tu datang daripada mana. Masya Allah. Okay. So that is the thing that kita nak kena faham. Okay. Jangan sikit-sikit ni orang sihir, padahal orang tak buat apa-apa pun. Betul. Orang never do anything to you pun. Aku nak ceritakan, boleh? Boleh, silakan. Aku teringat ni. Pasal benda ni maybe aku kena share. Okay. Aku dah dapat dua pendapat daripada dua hamba Allah ni. Okay. Bila masa aku punya kereta Maserati, Masya Allah tabarakallah, rosak. Masya Allah. Rosak. Okay. Satunya daripada hamba Allah ni mengatakan, ini air ni Allah. Okay. kau jual lagi tengkau, pasal kau selalu rosak. Lagi satu hamba Allah cakap, maybe you have to look into yourself, your connection with Allah. Maybe this rezeki ujian untuk kau. So you know, if aku perspektif. Tu perspektif. Yes. Jadi kau ambil yang mana? Aku have to review apa yang aku buat salah dulu. My connection. Apa aku buat salah. Not only with my connection with apa tu, Allah, family, parents, Masya-Allah, orang berdekatan, kawan, members, community. You know, everybody aku review whether I've done it right or not. Baru aku tengok, okay, kalau ni jadi, kalau betul-betul lain, apa dia punya steps lagi. So kita nak kena diagnose kita punya diri sendiri daripada situ dulu lah. Yes. Betul. Masya Allah. I think that is a very good example sebenarnya. Yes. Kan, sesuatu yang berlaku kat atas diri kita yang bukan kita nak pun, tapi dia anggap, kalau kita lihat daripada luar, ia anggap sebagai satu musibah. Kan, kereta rosak is something is not happy about to be happy about, kan. Tapi bila alhamdulillah, syukur kepada Allah yang menggerakkan hati seorang hamba Allah tu yang cakap jangan lihat ni sebagai satu benda yang mistik lah. Betul. Lihat kepada mungkin apa sebenarnya Allah nak cakap dengan kau ni. Kan, mungkin you have to reflect, macam dia cakap lah, reflect on how is your connection dengan Allah SWT. Apa tu sebenarnya benda ni berlaku sebab apa. Not because pasal, okay, the misconception is, kalau macam ni means Rusdi banyak dosa ke. Betul lah. Dia tak label macam itulah. Dia tak label macam itu kan. But it's more of like, what is it that Allah is telling me. Okay, daripada kita nak cepat kan, ni mesti air ni, mesti orang tak happy dengan aku, lepas tu aku jadi macam ni. But actually no, what is it exactly yang Allah nak cakap? Apa yang pelajaran yang you belajar daripada sini? The fact that kereta kau rosak, tapi kau masih boleh jalan, kau masih boleh tengok orang-orang yang kau sayang, kau masih boleh kerja. But then again, kereta rosak ni nak menguji apa sebenarnya? Kan, sama juga macam bisnes tak maju, nak menguji apa? Keyakinan kepada rezeki pada tangan Allah, ataupun kau lebih percaya orang yang dapat menghalang rezeki kau datang? Which is which? Kan, so not everything has to be mesti benda mystical, mesti sihir, mesti ain, mesti hasad, mesti jin lah dan sebagainya. But sometimes is Allah menguji kita, tak dapat appointment, tak dapat call, nak tengok kita minta siapa, kita cakap apa. Betul. Bila kita doa tu, kita cakap apa. Bila tak ada orang yang call datang untuk buat appointment ke booking dan sebagainya, kita fikir apa. Kan. Dan pula tu kita boleh tengok member kita yang kat sebelah tu, dia ada orang yang datang kedai dia, dia yang ada orang yang selalu queue kat tempat dia, dia selalu dapat booking appointment. Asal aku tak ada. Dia pakai pelaris. Tiba-tiba kita suuzon pada orang lain pula. Mungkin dia buat aku kot. Semua pergi kat dia, tak pergi kat aku. Something is wrong somewhere with the kind of mentality. Kita tak boleh buat macam tu. Kan, kalau sekiranya tak maju, tak apa, check balik solat kita macam mana. Kita minta Allah macam mana. 5 minit kita baca doa, laju-laju ke pelan-pelan, just lip service ataupun kehadiran hati dan jiwa mengharapkan bantuan Allah SWT. Semua ni kita nak kena reflect balik. Kan, hubungan kita, you mention a very important point. Hubungan kita dengan family macam mana, hubungan kita dengan mak bapak kita macam mana. All this can plays a part atas impact apa yang berlaku dalam kehidupan kita.
You see. So when you rectify all this, yang lain tu semua akan Allah uruskan. So it's basically not just sihir. Sadar kita nak kena tengok kat cermin tu, nak kena tanya mana silap kita. Ya, betul. Masya Allah. Tapi kita rosak janganlah. Lupa nak tengok dia punya minyak dah tukar belum semua kan. Kita tak benda-benda tak ada minyak. Ain Nanti cek minyak tak ada. Nah, tapi tu benda kita tak boleh ajar lah. Kita tak boleh ajar lah kan. Kalau betul pun jadi, kita rosak pasal tak ada minyak, kita tetap husnuzon lah. Mungkin sibuk lupa, tak perasan kan. Kita tak ada judge lah, tak ada hukum orang lah. Ya, betul. Okay, Masya Allah. Okay, so based on this pula, interesting yang apa yang dicakapkan kepada Rusdi with two different people ni. Dan kita boleh berbalik kepada kadang-kadang bila kita menghadapi orang yang ada masalah. Okay, especially macam tadi Rusdi put up pasal kereta rosakan. Orang yang menyampaikan sesuatu tu kononnya nak nasihat ke, nak berikan kata-kata perangsang ke dan sebagainya kan. Kata-kata dia have an impact on him tau. Kalau sekiranya cakap ni rabak ni confirm orang tak suka kau ke, orang akan hasad ke kau ke, your mentality will be alamak, kau dah tak fikir sangat pasal kereta tau. Kau dah fikir siapa pula yang anu aku. Yang siapa yang tak suka aku. Siapa yang tak suka aku ni mak, habis lah hidup aku macam ni rabak lah. Another person come to you and said, baliklah, ingat balik dengan Allah SWT. It's two different thing. That's why yang kita nak bincangkan sekarang ni, apa yang kita cakap pasal orang, be it whether kau salesman ke, whether kau doktor ke, whether kita perukiah ke, sesiapa pun lah, adik-beradik ke, nak nasihatkan dan sebagainya kan, kita nak kena hati-hati dengan apa yang kita cakap pada orang. Okay, aku share with you a bit Okay. Dia ni cerita ni not long ago. Aku tukar-tukar cerita. Aku dah kena kau punya cerita ni. Kali kena duduk sini lah. Aku husnuzon. Mungkin sekejap lagi nak kena minum air dulu. Okay, so aku tukar-tukar sikit cerita ni. Okay, so this couple panggil aku Rukiah. Okay, dia cakap kenapa dia panggil aku Rukiah, sebab isteri dia ni sentiasa ada gangguan lah. Okay, dia akan, kalau dia marah ke, dia sedih ke, dia upset kan, when she is not able to control dia punya emotion, dia terus jadi marah tau. From 0 to 100 dia boleh mengamuk for the simplest and the tiniest reason. Contoh dia, bapak dia kat surah, bapak dia cakap dengan aku, ni husband and wife tengah makan ni, husband dia setakat buat ini tau, dia terus mengamuk. Tu memang universal. Tak ada, kita gurau. Jangan kecam kita. Okay, so because of that, and then it happens quite a few times. Macam benda-benda sikit gaduh, tapi dia orang are not together, dia okay, jumpa je mesti gaduh. So automatically kan, kita baru cakap pasal tadi kan, tiba-tiba macam ni mesti ada something is not right somewhere. So dia pergi merawat. So one of the perawat ni, aku tak tahu sama ada dia perukiah syariah ataupun tidak, tapi what was being said to this couple was, isteri awak ni ada gangguan. Kalau awak tak nak kahwin, this rawatan yang orang buat ni is before diorang kahwin tau. Okay, so this perawat ni cakap dengan diorang, bakal isteri awak ni ada gangguan. Kalau awak masih nak kahwin dengan dia, awak susah. Kemungkinan juga kan, muka kau dah macam itu kan, kemungkinan aku tak tahu sama ada perukiah syariah ataupun tidak, tapi nanti aku bilang lah, caller tu lah. Okay. So dia cakap kalau kau kahwin dengan dia, kau akan susah, hidup korang akan terumbang-ambing, kemungkinan korang tak akan dapat zuriat. Siapa dia just based on gangguan yang ada pada isteri ni. Okay, so aku tak tahulah. So korang pandai-pandai fikir, korang nak proceed tak nak proceed. Okay, so now diorang alhamdulillah kahwin juga. Okay. Proceed on with them, because suami dia tak percaya, bakal suami dia pada waktu tu don't believe in all this. Okay. Dia bukan don't believe yang tunang dia masa tu ada gangguan. Dia tak berapa setuju dengan apa yang disampaikan oleh perawat tadi. So dia teruskan kahwin. Okay, then bila kahwin tu nak dijadikan cerita, dia punya gangguan tu become more intensive.
So now sebagai manusia biasa, kita akan ingat balik tak apa yang dia cakapkan tadi? Ya, Betul. Kan? Betul lah dia ni cakap. Kan? But Alhamdulillah, suami ni adalah suami yang soleh. Dia sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah sebagai satu ujian as husband and wife. Jadi that is where dia cakap, saya tak begitu suka sangat apa yang saya dengar pada waktu tu. Dia kata, tapi saya rasa, saya yakin apa pun anak is atas kurniaan Allah SWT, bukan manusia untuk menetapkan saya ada anak ataupun tidak. Dan saya tak boleh nak menetapkan sama ada gangguan ni akan hindar saya daripada rezeki saya mendapat anak. Dan gangguan ini tidak akan dapat boleh menetapkan sama ada saya boleh bahagia ke tidak dengan isteri saya. So that stand pada aku bila aku dengar sebagai peruqyah, Alhamdulillah, Masya-Allah. Okay. But what I want to iterate here is that kita sebagai perawat atau peruqyah ni jangan pandai-pandai nak predict orang punya future lah. Which is something that is not right. Because orang datang kat kita dengan ada masalah mereka, kita jangan menambahkan anxiety ataupun benda yang tak pasti ni pada diorang yang to say that, oh kalau kau kahwin juga kau susah, kau rezeki tak ada dan sebagainya. Kau siapa? Betul. Kau siapa nak letakkan orang punya kehidupan just based on something that is happening on that time? Kemungkinan juga ujian tu yang akan menambahkan rezeki. Ujian tu juga akan mendapatkan zuriat dan sebagainya. Sebab bila kita diuji, kita balik pada siapa? Kita balik pada Allah SWT. Betul. So this is the thing yang kita nak kena hati-hati. Bila aku dengar ni macam tadi kan, muka kau macam itu, aku dah macam, kenapalah cakap macam ni? Dia Kesian. fortune teller versi Melayu pandai-pandai. Ni orang kata memandai-mandai. Aku datang pergi mana Jucat ke pergi hilang ke mana? Ada satu letak tangan tu, nanti ada fortune teller punya. Bayar $2 Kau pergi. kecil-kecil. Tahu. Dulu sekarang dah tak ada. Sekarang yang tak ada. mesin ni kan, kalau letak habis ada lampu tu tiba-tiba keluar kad. Misi dia buat duit Pandai-pandai je. Padahal kad tu jatuh je. Tu dah stack. Tapi apa aku nak cakap tadi, apa yang Fatih cakap tu, aku rasa pun yang apa ni, at the end of the day, dia bukan peruqyah je lah. Yang of course peruqyah ni kita nak kena kasih advice untuk orang semua kan. Of course kalau kasih advice yang meripik meraban macam itu, pada aku macam it's not supposed to be like that lah. Tapi pada aku pula is anyone. Dia tak semestinya peruqyah pun. Dia anyone yang, contoh kalau ada rakan yang tengah bermasalah, kau sahabat dia, kau datang, kau kasih benda yang negatif, pada aku is also impacting the rakan kau tu lah. Of course. You are supposed to help, tapi kau not helping. Kan. Then terus apa kau ketawa pula. Kau teringat apa ni sekarang? Tak ada teringat benda lagi. Kan ada mustach lain sikit. Teringat aku bulu perindu tadi. Masya-Allah. Tapi yang macam aku cakap yang everyone plays a part lah. Pada aku yang again, yang kasih advice dengan also yang menerima advice tu lah. Yang kasih advice tu sepatutnya nak kena help. Tapi kalau contoh dia tak help, yang penerima tu kira although dia tengah dalam keadaan yang tengah down lah kan, tapi kita pun nak kena pakai kita pun nak kena muhasabah diri lah. Yang at the end of the day, kita boleh patah balik ke Allah. Ambil wuduk, bentang sejadah, solat sunat, merayu kat Allah. Because pada aku whatever that you get from Allah is never negative lah. It's always positive. Even though at that point of time memang Allah izinkan ada ujian tu, tapi ujian tu is untuk kebaikan. Betul. So, dia bukan untuk kebaikan je, dia untuk kau dekatkan diri dengan Allah. Yalah, baiklah. So okay, aku just went through aku just saw this one Instagram-nya reel yang ada orang ni, dia tengah cycle. Lepas tu dia cakap tau yang kita ni memang tak boleh tak ada ujian lah. Kau faham? Macam every human beings memang tested by Allah. Betul kan? Even though kalau kau rasa kau kaya raya, kau hidup kau senang, hidup kau macam chill, kira lepak, healing je, tak ada apa-apa kan, is still, that is also a test. Sebab dia cakap yang the greatest man in the world pun, which is prophet-prophet kita lah, nabi-nabi kita kan, nabi-nabi kita pun diorang kira tahap yang paling tinggi tau.
dalam semua umat manusia. Diorang tahap yang paling tinggi, diorang tahap tinggi macam itu pun dapat ujian yang paling teruk Allah kasih. Tetap diorang go back to Allah. So apa kita kan? So at the end of the day, macam tadi Fatih cakap, kalau sikit-sikit kita nak salahkan sihir, why not kita look at sikit-sikit ni ujian is Allah nak aku lagi dekat dah. Allah nak aku belum dekat lagi ni. Aku nak kena lagi dekat dah. Aku nak kena lagi dekat. So it's all back to just not depending on orang. So even though orang tu kasih advice, dia tak depend on orang tu. Orang tu kasih advice, just kau nak tahu yang orang tu nak tolong aku, dia punya niat memang baik. Whether niat dia whether dia cara cakap tu kurang ajar ke, cara cakap dia is negatif ke apa kan, kau just kena tahu yang orang ni nak tolong aku. Tapi at the end of the day, kau should come back to Allah. Ini nasihat kepada sesiapa yang menghadapi masalah lah. Tapi juga kita nak menasihati orang yang beri teguran lah. Janganlah selalu cakap kau kena ni pasal sihir, jangan kena ni pasal ain. You know, aku dengar banyak sangat sekarang ni. So tapi to be honest, kalau kita nak kata, if you want to say it bluntly, kita kalau tak ada benda baik nak cakap, kita jangan cakap apa-apa. Okay. And then how we can twist this around is because bila orang ni sedang dilanda dengan ujian, okay, kita nak kena ingatkan dia ni ujian sebab apa. Okay, ni bukan sebab satu benda yang akan make diorang punya life difficult, tak. Tapi kalau tengok betul-betul, aku cakap dengan suami dia, disebabkan isteri awak ada ujian sebegini, awak sebagai suami sekarang dah nak kena ambil tahu macam mana nak ruqyah dan rawat isteri sendiri. Okay, faham. Kalau dibukankan sebab ujian ini, mungkin you takkan peka dengan bacaan Quran. Mungkin you takkan peka dengan zikir-zikir. Mungkin you takkan peka dengan nak kena ambil tahu macam mana nak pagar rumah, macam mana nak azan, macam mana ayat-ayat apa yang nak dibacakan. Disebabkan ujian ini, you jadi suami yang soleh. Sebab you jaga solat you demi kerana you nak, sekarang ni you know, kita suami ni ada sifat yang harusnya ada this protective instinct. Betul. Bukan sekadar untuk protect isteri daripada benda-benda yang fizikal saja. In terms of rawatan, in terms of kalau isteri kita diuji dengan gangguan dan sebagainya, kita sebagai suami have to step up. We have to step up. And then kalau bukan kerana ini, mungkin dia tak akan tahu. So now bila aku buat rawatan tu, bila aku buat rawatan ruqyah tu, bila aku suruh dia baca, suami dia duduk solid gila. InsyaAllah. Baca dengan tenang, betul-betul pegang isteri dia, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca ayatul kursi 3 kul dan sebagainya. Dan aku dapat the effect of nampak suami dia tu bila baca pada isterinya, dia punya effect is even better, is even greater. Sebab yang datangnya daripada suami yang mendoakan isteri, yang minta dengan Allah, sembuhkan isteri aku ya Allah. Dia yang akan berikan kesembuhan daripada Allah SWT ni melalui doa suami, daripada bacaan suami itu sendiri. And then, bukankah itu akan mengeratkan lagi silaturahim, mengeratkan lagi hubungan suami isteri tu. As a wife, when you see your husband able to do that for you, with you, makin sayang ke makin tak sayang? Bila kita tengok isteri kita macam itu, and kita tahu kita mampu untuk menolong dia, kita makin sayang ke kita makin tak sayang? So when that happens, bila kita dah buka dorang punya minda in that sense, you think what will happen to them? Dorang akan lebih akrab lagi, akan lebih stronger together lagi. So bila dah together, bila dah faham ini adalah ujian kita sebagai suami isteri, mungkin disebabkan ini juga, both of them akan lagi dekat dengan Allah SWT. Both of them akan mengejar dan ingat antara satu sama lain untuk mencari keridaan Allah SWT. Rezeki tambah tak bila kita dekat dengan Allah? Tambah. Tepat pada waktunya, bila we are ready to be pada pandangan Allah, we are ready to accept another nikmat, Allah akan berikan anak. Jadi kita akan jadi ibu bapa yang lebih berwibawa, lebih faham tentang agama dan lebih peka dengan ajaran Islam. Hence when you are being parents, bila adanya anak, kita dapat memberikan tumpuan dan perhatian dan jaga anak tu dengan berikan didikan yang terbaik. So when you look at it that way, InsyaAllah, apa yang kita nampak? Kita tak akan nampak benda yang negatif. Betul. Kita akan nampak benda yang positif sahaja. You see. So kata-kata kita tu nak kena hati-hatilah. We don't say away terus, ni kau susah ni nanti. Siapa yang boleh tentukan? Tak ada orang boleh tentukan benda tu. Disebabkan ini juga mungkin diorang akan lebih bahagia nanti.
Because you go through so much together, you bring you guys together. And then disebabkan itu juga aku cakap, kau boleh nampak kau punya family member semua macam mana. In-laws come together, mak bapak doakan. Then you know that you are in the right group of circle, you see. So apa yang buruknya tentang benda macam ni kan. So sebagai perawat lah, as a fellow peruqyah, sesiapa pun yang kat sana, hati-hati dengan apa yang kita sampaikan kepada pesakit kita, hati-hati dengan apa yang kita sampaikan kepada orang ramai. Because whatever that you say, kalau kita tak dapat membantu orang, jangan kita memudaratkan orang lain dengan kata-kata kita. Itu saja. Masya Allah. Okay. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Abang Kai, Kejap, handover lah dulu. Continue dulu. Aku tengah nak cari ending-ending ni. Oh, ending. Nak buat pantun. Masya-Allah. Okay, untuk episod kali ini, kita pun dah mengakhiri kita punya sesi ni. So Alhamdulillah, terima kasih dengan Fathi, dengan segala nasihat, dengan segala advice yang diberi oleh beliau. Impactful lah. Aku sendiri dengar sekarang ni, aku nak menitis air. Pasal you know, a lot of things happen. Maybe yang you all tengah tengok ni, maybe you tengah menghadap ujian yang berat sekarang ni. Aku rasa benda ni boleh kasih orang nangis lah. Masya Allah. Pasal aku sendiri ada dapat impact dia, you know. Banyak ujian kita dah lalui daripada dulu sampai sekarang. Walaupun daripada lama ke baru ke, you know, kita self-reflect ourselves first lah. Betul. Semoga So dari itu kita pun, saya nak end lah dengan pantun online lah. Dia jangan semua salahkan sihir, sebab ada usaha yang kita sendiri tak pernah fikir. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dari situ kita akhiri episod kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan dalam episod yang lagi satu, yang ke hadapannya. Bukan lagi satu, yang berlainan lagi. Yang akan datang, insyaAllah. Yang akan datang lah. Dia dah kena. So podcast ini dibawakan khas oleh MEF Studios. Kalau nak book appointment dengan mereka, boleh saja contact mereka di 89558801, 89558801. Jumpa anda lagi di episod ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, insyaAllah.